Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Alisha Safia binti Muhammad Safir Effendi. Dan saya Najidah Rozanra binti Muhammad Nizam. Bersama kami di TVPSS SKJ. Pada hari ini, kami akan membawa anda menyaksikan rangkuman-rangkuman pelancaran Ihya Ramadan dan Sunduk Fastabiqul Khairat dan Minggu Payatan Ibadah dan Moral PPKI. Jom kita saksikan. Kita boleh mak-mak awak kakak. Ini bersama saya Encik Samsul bin Erawab, Guru Besar SK Jeram. Encik, bolehkah saya bertanya? Boleh, silakan. Apakah harapan dan pendapat Encik tentang program pelancaran Ihya Ramadan dan Sunduk Fastabiqul Khairat dan Minggu Penghayatan Ibadah dan Moral PPKI? Okey, pada pandangan saya, program tadi yang disebutkan oleh adik Alisha ni satu program yang memang setiap tahun kita meraihkannya, kita menjalankannya di peringkat sekolah. Jadi saya tengok tadi program itu berjalan dengan baik, yang majlis pelancaran tadi itu. Dan saya ada lihat juga acara ataupun program-program yang dijalankan, yang bakal dijalankan pada sepanjang bulan Ramadan ni, yang saya lihat amat menarik, yang memberikan tumpuan khusus kepada murid untuk melaksanakan segala program yang dijalankan itu, dan saya rasa amat menarik lah. Berbeza dengan yang tahun-tahun lepas, aktiviti yang dijalankan oleh Panitia Pendidikan Islam. Jadi harapan saya ialah program-program yang bakal dijalankan ini memberi impak yang tinggi kepada semua murid, supaya mereka dapat menghayati dengan sepenuhnya apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan ni, terutama dari segi ibadahnya, sasiahnya, supaya mereka dapat berubah ke yang lebih baik. Jadi saya harapkan dalam bulan Ramadan ini, terutama program yang dijalankan oleh Panitia Pendidikan Islam dan juga PPKI mampu memberikan satu titik perubahan yang baik kepada seluruh murid-murid Sekolah Kebangsaan Jeram. Sekarang anda bersama dengan saya dan Ustazah Hanan, Ketua Panitia Pendidikan Islam. Ustazah, bolehkah saya bertanya? Okey, boleh. Apakah aktiviti yang akan dijalankan sepanjang bulan Ramadan ini? Okey, alhamdulillah, aktiviti yang kita akan jalankan pada waktu pagi, kita akan buat aktiviti bacaan Al-Quran, Iqra, zikir, qasidah dan juga bacaan doa. Dan pada waktu rehat, kita akan adakan juga bacaan Al-Quran dan juga Iqra. Itu saja aktiviti yang kita akan lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Sekian saja daripada kami, daripada TVPSS SKJ. Bye.